melibatkan. Kita tengok kedai, mari kita ada tauke, kita pergi semak dengan tauke dulu, mai. Sini. Ya. 5 orang kena masuk. SOP 5 orang. Dah jumpa je. Oi. Assalamualaikum. Namanya siapa? Surendran. Sini punya warga. Okey. Kita sebab kita mai sini, kita NGO sebab kita dapat aduan. Kita dapat aduan katakan bahawa kedai ni warga asing ramai. Warga asing punya kedai. Sebelum ni pun kita ada mai, tapi mungkin lu tak nampak. Kita punya aktivis ada mai masuk. Kita sebelum ni kita tengok memang warga asing, tapi hari ni saya tak nampak pun. Saya tak nampak warga asing. Cuma kita mau bagi tahu kedai-kedai melibatkan runcit, melibatkan peruncitan, melibatkan makanan. Kedai-kedai yang murah bos, dia tak boleh kongsi sama warga asing. Okey. Dia tak boleh kongsi sebab ini salah, sebab kita rakyat Malaysia, you orang sini kan. Saya orang sini kan. Kita Melayu, Cina, India, kita kasih cari makan. Tapi warga asing tak boleh kongsi. Macam mana sebelum ni saya nampak ramai warga asing sini. You bagi tahu betul-betul, bukan you kena cakap betul memang. Nanti kita ada video sebelum ni semua you tak tahu. Kita orang ada ambil. Kadang-kadang akan foto kan pasal ada ikan semua. Masa tu saya upah Bangla untuk 1 hari. Bagi dia apa? Mana barang ni boleh Baik. buat Saya tahu, saya sudah masuk. Dalam ada ikan apa ini tak boleh menjaga dalam ikan semua weh. Oh, itu saya tak tahu. Macam mana? Siapa tauke? You tauke? Bukan tauke ni, Cik Maskura saya tauke. You kerja. Saya kerja cashier saja. Bukan, saya cakap kita main ramai tau. Kita main ini bukti tau. Ini macam yang kedai, you tengok ini macam yang kedai semua. Selalunya memang kedai warga asing lah. Kedai Bangladesh. Ikan ada ikan lah. Sekarang ada ikan. Ada. Kita masuk tengok boleh ya? Boleh. Main sini je. Apa? Ikut. Baik, ini tengok produk ke Malaysia produk ni. Makanan dia orang ni. Baik. Ini yang saya bagi you nasihat kat boy punya. Sebab you mau meniaga punya orang. You punya bos mau meniaga. Ini boy yang ikan semua tak boleh jual. Daging macam ni tengok tak boleh jual sini boy. Tapi ini sudah lama memang you orang sudah jual dalam ni. Ini bukan market, ini kedai runcit. Macam mana saya tanya you jawab betul-betul punya. Kalau you jawab tak betul, nanti kita bawa sana, kita semua ada proof. Sebelum ni saya jual mai. Cuma sekarang saya live, saya tengok you, saya mau tanya. Saya pun baru 1 minggu. You 1 minggu okey tak apa. Saya bagi tahu elok-elok punya. Ini sini buat market ini tak boleh. Ini kedai you buat gitu kedai biasa, dia tak boleh jadi macam ni. Saya pun tak tahu. Saya ada kerja ikan kerabat mereka kan. Sebab kita bos lah, sebab memang tak boleh. Ikan ni tak boleh menjaga, tengok menjaga daging, menjaga ikan. Sebab ini bukan market, ini campur barang-barang macam ni dengan ini semua tak boleh. Lagi satu you tengok ini bumbung depan ni sudah konkret. Saya tanya you jawab saya bos Ini MPP ada mai kasih you saman Ada. Hari tu mai tapi tak kasih saman, tapi dia orang bagi warning. Dalam 2 minggu semua kena clear. dalam 2 minggu dia sudah clear. Ini kedai sudah Hari tu ada orang mai, dia orang suka tak boleh jual ikan, ayam semua. Dia bagi. tengok Amel, tengok. Bukan ini tengok daging-daging semua macam ni tak boleh boy. Nanti you pun kena. Orang komplain kita NGO mai. Kalau dah kita pun tak mau mai, bukan kita main kerja. Ini tak boleh. Ini MPP mesti mai. Ahli majlis ada mai lah. Hari tu saya maksudnya MPP saja. MPP sama kesihatan. MPP sama kesihatan mai. Kalau kita, kedai kita dia dah bagi kita tutup. Benda ni tak boleh dia kemai pun. Benda ni melibatkan perniagaan ikan, benda basah di luar dengan benda kering semua. Benda ni macam mana lesen yang dikeluarkan oleh MPP saya tak tahu Tapi kita minta tolong buat pemantauan melibatkan kedai-kedai macam ni. Okey, boleh teruskan, tapi saya harap ini benda tak patut ada macam ni ya. Okey. Tengok. Tapi bagus sebab kita tahu orang cakap jangan live mic terus, tapi kita sudah ada proof. Sebelum ni pun kita sudah mic tangkap gambar. Cuma kita mic, kita tengok saja. Tengok ni, macam ni boleh ke? Kau tim lah.
kaki lima ni. Jom, kita tengok. Sana. Boleh nama? Bagus. Lepas kita. Ken tak boleh tulis. Oh, 26. M1. Banyak. Gigi apa tu? Banyak mangga. Okey, tak apa. Saya masuk semua. Okey. Apa? Kita dapat aduan. Sama. Kedai ini adalah kedai warga asing. Untuk kita nak buktikan secara lapangan, bahawa kedai ini adalah kedai milik warga tempatan ataupun warga asing. Sebab tu kita buktikan secara lapangan bahawa kedai ini adalah milikkan siapa. Okey, saya bagi intro dulu. Sebelum ni kita dah masuk dah di kedai-kedai. Bila kita masuk, memang semua kedai kita tengok bahawa lesen adalah rakyat tempatan. Tetapi running business ada orang luar. Dan saya tanya juga, dia mengatakan bahawa sharing berlaku owner lesen dengan funder. Funder kak, bila jadi funder macam ni, join, dia buat satu kedai. Dan saya bagi tahu bahawa kedai melibatkan runcit macam ni, kedai melibatkan peruncitan, dia tak boleh join venture dengan warga asing. Sebab ini adalah kedai melibatkan rakyat yang korang perbelanjaan. Kan kau komplain melibatkan kedai joint venture macam mana? Mungkin kau adalah orang Malaysia. Kau pun mungkin tak bersetuju dengan join daripada warga asing, dia melibatkan tekanan kepada kita punya peniaga kan? Okey, boleh ambil kau macam mana kau punya pendapat sekarang kau? Macam ni lah ni, saya faham Ustaz banyak ni terjun kan. Bagus sebab saya happy lah main kedai saya hari ni. Sebab apa, banyak sangat orang duk kata warga asing pakai nama. Betul Ustaz, memang ada yang pakai nama, lepas tu mereka yang berniaga. Tapi macam saya, kedai saya pasal viral dah. Kedai ni viral banyak tempat dah. Immigration mai dah, MPBP mai dah semua. Kedai ni kedai saya. Tapi saya dah kahwin dengan suami saya 16 tahun. Dia 16 tahun dah berniaga. Dulu kami berniaga kat Kompos, semua orang kenal. Rahim, lah ni kami buat kedai kat sini lah. Tapi saya bisnes dengan nama saya lah. Tapi saya pun kerja juga. Jadi bila saya tak ada, kami ada pekerja orang Malaysia. Untuk jaga cashier sebab hari tu ada immigration mai, dia kata tak boleh warga asing. Dulu suami saya duduk. Tapi lah ni syarat baru, suami pun tak boleh duduk cashier. Itu dia. So, jadi suami tak payahlah nak hantar balik kan. Suami kena duduk dekat bukan cashier. Ya, tapi tak boleh ada di cashier. Tak boleh ada di cashier. Betul, macam ni kita setuju ya. Tapi suami saya kena ada lah. Yalah, nak duit kita. Okey. Jadi kami ada pekerja. Cuma hari ni pekerja off. So setiap Sabtu kita ikut syarat lah, pekerja kita ada off day. So off day dia tak ada, saya mai lah. Kadang-kadang mak saya mai, kadang-kadang adik saya mai. Kak setuju tak yang saya bagi tahu banyak orang menggunakan nama orang Malaysia tempatan tapi bagi saya ni. Setuju and untuk kes-kes tu kena ambil tindakan. Tapi kena saya minta sangat rakyat netizen bezakanlah yang mana macam kami ni sebab sedih tau Ustaz. Bila orang kata suami warga luar, lepas tu isteri dia hantar balik. Lepas tu takkan suami saya tak kerja Ustaz nak cari makan. Saya boleh jamin kat Ustaz, kedai saya Ustaz tanya MPPP, boleh tanya immigration, kami ikut semua undang-undang. Tengok belakang semua kita potong ikan. Tak potong ikan tak? Kami frozen saja. Boleh tengok, boleh ambil gambar. Frozen okey. Frozen saja. Lepas tu kami ikut semua syarat. Tolong kalau orang kita. Sebab kita bukan apa, sebab kita nak cari duit Ustaz. Saya kerja, saya cikgu. Tapi lah ni saya cuti belajar. So suami saya jaga kedai. Tapi memang kita ikutlah syarat. Bila immigration kata tak boleh ada orang luar, so orang Malaysia dekat ni. So dia pun suka, dia kata biarlah orang tengok. Sebab asyik ada satu grup yang mana pakai nama orang niaga. Jadi orang-orang yang macam kami yang betul-betul ikhlas isteri orang warga asing ni, bukan semua jahat Ustaz. Betul. Memang secara kita tak potong tapi kita nama kita musuh. selalu lepas tu nak bagi tahu tu kita kedai sebelah Ustaz dah masuk kan? Ya, masuk. Sebab kedai sebelah dia tak ada tanda nama. Jadi orang ingat dua kedai sama. Okey. Kedai kami asyik
sama asing-asing kedai. Okey. Tapi pasal dia pun tak ada tanda nama, jadi semua orang kata mungkin dia hafal, kita hafal. Okey. Sekarang ni kita ada. Fresh memang kami tak ada potong. Okey. Yang tu saya cakap lah. Ya. Yang tu saya apa saya nak masuk nak tengok. Kita dia ada pro and con cikgu. Bila ni kita bagi penjelasan, netizen boleh tahu. Yang ni kedai siapa. Sebab dua benda punya Ustaz. Okey. Boleh Okey, mari kita boleh okey. Mana kedai ni memang tak ada ikan. Kedai tadi ada potong ikan, potong daging. Benda ni dia campur kering basah tak boleh. Sekarang ni kedai ni dia kata tak ada ikan. Mari kita tengok. Daging mana jual? Sini jual ya? Tak saya wholesale tuan. Oh, wholesale. Okey, sebelum ni sini ada buat. Ada potong ah. Karena dulu ada satu minggu satu kali saya jual itu freshnya daging. Okey, sekarang stok. okey, sebelum ni ada jual di sini lah. Fresh mai daging, bawa mai daging, potong sini. Tapi sekarang sudah stok. Stok tuan. Okey. Lihat tuan. Tengok. Jual jam. Ini produk-produk daripada Bangladesh. Ini tuan Bangladesh tapi orang ada import dia orang ambil kita beli sama dia. Okey, you macam bos sini. Saya tanya you cakap ini orang netizen ramai tengok sekarang mesti viral ni. Boleh tuan. Okey, ini bawa mai daripada Bangla. You beli sini ni agent. Sini ni aja. Dia masuk ada cukai ke apa ke bos? Mesti ada cukainya tuan. Sebab dia sudah expired date pun dia orang jual. Expired date pun dia jual. Ada mari cek 1 minggu 2 minggu mesti kan dicek mari. Kalau kita tak ada date mesti dia akan sama. Okey, kita harap you menjaga bos. Tuan, betul-betul saya happy you mari. Pasal orang tak tahu. You mari tengok. Baru boleh cakap, ini kedai pergi. Ini macam kedai. You sudah kahwin lama lah. 16 tahun lah. 16 tahun saya kahwin, saya naik 18 tahun. Tapi saya dalam kontak saya. You sudah ambil itu warga negara Mea? Belum lagi? Baru apply lah. Saya tak lagi. Alamak. You punya anak sekolah sini? Sekolah sini. Warga negara lah. You punya anak sudah jadi warga negara. Cuma kita nasihat you satu you tolong orang apa faham kita tak tahu. Tuan mari kita happy. Pasal kita tengok. Lagi Tuhan bikin produk. Ya betul. Mesti cakap semua. Betul. Kita law Malaysia apa mata itu kebatan kita ikut. Ini bukan Bangladesh. Saya dulu Malaysia, ikut Malaysia law. Itu saja kita tahu. Cuma kita harap you boleh pandang, you tolong support. Ya tuan. Malaysia punya produk. Ya tuan. You kasih kita orang Malaysia tak kira. Tuan, betul. Kita tak kira Cina, betul tuan. Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban kita tak kira. Ya tuan. Janji Malaysia punya produk you tolong support saja. Insyaallah tuan, betul tuan. Insyaallah. Sebab sama-sama kasih terlibatkan sekarang PKP. Ya. Ya tuan. Okey. Thank you tuan. Terima kasih. Ya. Kurang sekarang mereka kurang. Sebab tu dia orang komplain banyak. Ya tuan. Kita main. Ya tuan. Main kita Tuan, buat mari kita benda happy. betul. Saya cikgu. tuan. Terima kasih cikgu. Kita doa teruskan Insyaallah. rezeki bertambah. Saya nak tambah sikit Ustaz. Boleh, cikgu. Pasal macam contoh kan, bukan semua warga asing yang salah. Contoh yang macam terkesan ni kami isteri-isteri warga asing. Bila orang komen dekat Facebook, tarik balik dia punya kawan. Kalau kita ikut undang-undang, Ya, cikgu. patutnya rakyat kena sokong juga. Sebab jodoh tu bukan kita cari. Betul, cikgu. Tuhan yang tentukan dia. Betul. Mana saya tak 16 tahun lalu saya nak kahwin dengan dia. Ya. Tapi Ustaz Alhamdulillah dia jaga saya, family saya pun dia jaga. Alhamdulillah. So tak ada masalah orang yang kenal tahu Ustaz. Ya cikgu, terima kasih. Masih Ustaz. Boleh, terima kasih cikgu. Kami suka Ustaz kami tak nama. Baik. Thank you tuan. Okey cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Kita nak pergi kedai makan tepi ni tak.